Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia Cakna Persatuan Sokongan Kanser Kanak-Kanak. Cakna nama rasmi kita ialah Persatuan Sokongan Kanser Kanak-Kanak Cakna lah. Dengan tagline ataupun slogan kita Share Hope, Share Strength. Kongsi harapan, kongsi kekuatan. Sebab tu kita letakkan nama sesi online kita hari ini sesi apa ni program Share Hope, Share Strength juga. SHSS. Payah nyebutnya. Kalau cakap Melayu senang. Kongsi harapan, kongsi kekuatan. Kita. Ya, Cakna ada beberapa orang penasihat. So, antara yang mungkin ada yang biasa ibu bapa yang baru jumpa ialah Dr. Loh lah. Ya. Dr. Loh Sikai yang menjadi pakar kanser kanak-kanak di HPKK sekarang. Okey, antara perkhidmatan dan bantuan kita ini banyak ni khususnya di HPKK dulu di Hospital Sultan Ismail kita akan mulakan secara berperingkat ya. Yang pertamanya kita setiap pesakit yang baru masuk ward kita bagi apa yang kita panggil starter kit tu kan. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan ada terimalah beg macam ni. Ini kita dah mula pada tahun 2014. Jadi dah masuk tahun ke-11. Jadi kalau kita ambil satu tahun dalam 60 pesakit saja, sudah lebih daripada 600 ke 700 orang pesakit lah yang menerima starter kit. Dulu-dulu tak adalah dalam bentuk beg ni, dulu dalam kotak aja. Jadi ini antara kita punya projek dan insya-Allah mulai 1 Jun ni atau lebih spesifiknya pada 27 apa ni Mei hari Selasa depan saya akan pergi ke Johor Bahru untuk memulakan projek ini di Hospital Sultan Ismail. Jadi insya-Allah pesakit di Hospital Sultan Ismail juga akan mula pesakit-pesakit baru akan mula menerima starter kit ni. Jadi starter kit ni insya-Allah dia macam dia ialah tanda satu dari segi kandungan tu ialah untuk memberi kita panggil keringanan sikit kepada wabak yang baru masuk ward, anak baru masuk ward ni supaya ada peralatan yang digunakan. Tapi sebenarnya dia lebih kepada macam uh, message daripada Cakna mengatakan kepada tuan-tuan dan puan yang baru anak dirawat kerana kanser ni ialah anda bukan berseorangan. So kalau macam siapa minat bola, tahulah Liverpool kan di tag ni kan, you are not apa, you don't walk alone. Macam itulah lebih kurang. Maknanya tuan-tuan dan perempuan bukannya berseorangan, ada rakan, ada badan, ada apa ni sahabat-sahabat yang senasib yang boleh memberi sokongan. Tak semestinya dalam sokongan kewangan saja, tapi banyak lagi bentuk sokongan yang lain. So contohnya kita ada bagi ini memang outdated, bukan betul-betul. Kita ada ini bantuan kewangan bantuan kewangan ni kebanyakannya untuk pesakit yang kurang kemampuan lah proses dia mudah kalau bantuan kewangan seperti bantuan sara hidup. Kita ada bantuan sara hidup RM350 untuk 6 bulan ini boleh dipohon melalui JKSP, Jabatan Kerja Sosial Perubatan di HPKK itu tingkat 1 tu ada pejabat dia. Ataupun boleh dia beritahu Dr. Loh, kami susah, katakan kami perlukan bantuan kewangan daripada Cakna ni. Gitu. Jadi mereka nanti akan buat sikit penilaian kepada sosioekonomi ibu bapa tersebut dan sekiranya layak mereka akan recommend buat report dan bagi recommendation kepada Cakna dan Cakna akan akan keluarkan bantuan, of course subjek kepada dana yang kita ada. InsyaAllah setakat ni bila sejak kita lancarkan pada tahun 2017 bantuan ni belum lagi lah kita stop lagi bantuan ni. Jadi kita harap terus mendapat sokongan daripada penerima dan daripada masyarakat untuk kita terus bagi. Selain daripada bantuan sara hidup tu yang kedua tu, yang ketiga tu ialah bantuan pengangkutan bantuan tambang, kita panggil bantuan tambang rawatan. Yang ini untuk ibu bapa yang ialah yang sama juga kes yang apa ni yang anak dah mula dirawat tapi berulang dari rumah mungkin jauh daripada Melaka ke daripada Negeri Sembilan, Pahang boleh mohon bantuan tambang
Kita juga ambil sumbangan apabila berlaku kematian. Yang ini kita tak nak lah ni. Tak ada ibu bapa yang nak bantuan ni. Tetapi sekiranya berlaku, insya-Allah ibu bapa pesakit kanser kanak-kanak dan juga sekarang ni di Johor di HSI ya, Cik Jeffrey Eja boleh ambil note yang bantuan perkebumian ni dah kita akan laksanakan sepenuhnya juga di HSI. Kalau yang 2 ke atas tu belum lagi. Yang nombor 2 tu belum, nombor 2 dan nombor 3 tu belum lagi. Yang pertama tu dah boleh untuk Johor. Ya. Jadi yang itu dan yang keempat tu ad hoc tu pun dah boleh. Yang kelima ad hoc dan sponsorship untuk medical device tu pun boleh juga. But tu case by case basis. Nanti saya datang ke Johor, Cik Jeffrey dengan Eja. InsyaAllah saya akan bagi penerangan lebih lanjut lah tentang perkara ni. Tapi untuk bantuan perkebumian tu dah sekarang memang dah boleh berjalan sepenuhnya. Kita akan beri sumbangan RM1,000 kepada yang anak dia meninggal. Cuma dia punya proses dia ialah mereka kena hantar sijil kematian tu, dan pejabat kita akan uruskanlah proses sumbangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Puan Fazlina tanya pasal anak nak masuk sekolah balik. Saya tak tahu berapa orang parents yang dekat sini yang anaknya dah habis rawatan dan dah mula sekolah pasal tak nampak nama kat sini. Saya pun tak tahu background yang hadir ni macam mana. Lama juga tu. Kalau macam yang Puan Fazlina sebut tadi, kalau anak dah habis rawatan dan nak mula sekolah balik, ya, anak kita ni seolah-olah macam, saya teringat lagi clinical psychologist UKM cakap, ya, dia kata anak kita ni seolah-olah kita melepaskan dia berlari, ya, dalam keadaan anak kawan-kawan lain dah berlari, anak kita masih tertinggal kat belakang. Maksudnya macam itulah, dia pergi sekolah tu kawan-kawan dah belajar banyak, ya, dia masih tertinggal. Macam ni dia nak catch benda tu semua, ya. Jadi salah satu caranya kita kena beritahu cikgu lah pasal anak kita ni bukannya sakit biasa-biasa, kena berinteraksi secara rapat dengan guru kelas, dengan apa ni, GBK apa, hal ehwal pelajar, ya, supaya mereka faham keadaan anak kita, ya. Dan yang apa yang saya pernah buat, saya ajar anak saya sendiri, ya. Jadi kalau tuan-puan boleh juga hantar dia pergi tuition, ya. Selalunya kalau yang saya observe lah, kalau tidak kena rawatan yang terlampau intensif, tak kena bius banyak, tak kena radioterapi, selalu budak ni dia boleh cepat belajar berbanding dengan anak-anak yang lebih dia punya rawatan lebih mencabar, ya. Bergantung umur jugalah yang saya observe, ya. Saya tak ada data tu sebab saya cakap observe. Apa ni, bergantung umur juga yang rawatan dia macam mana. Kalau anak tu lebih kecil umurnya, maksudnya bawah 5 tahun, berbeza dengan yang bawah 12 tahun, maksudnya macam umur 9 tahun, 10 tahun. Berbeza juga yang bawah 15 tahun, ya. Dia punya kesan jangka masa panjang tu berbeza-beza mengikut umur. Jadi kalau anak kita terpaksa, ada yang lepas habis rawatan dia jadi OKU pembelajaran, jadi kita kena masukkan dia sekolah pendidikan khas lah. Tak jadi masalah kalau pergi ke pendidikan khas, sebab di pendidikan khas tu mereka akan lebih apa ni, cikgu akan lebih memberi tumpuan pada mereka dan apa, banyak kemahiran dekat situ, ya. Terbukti banyak juga, ya, pelajar-pelajar yang pergi ke pendidikan khas mempunyai masa depan yang lebih bagus. Ya, jangan anggap anak kita tak
tak apa ni, tak boleh perform. Dan selalu kena ingatlah kalau anak nak mula sekolah tu macam yang saya sebut tadi, ya jangan paksa dia pasal budak ni dia dah melalui pelbagai rawatan intensif tu, dia letih. Dia tak sama macam nampak fizikal ni macam dia dah okey tapi mental dia letih. Ada mengikut pengalaman saya ada yang sampai 2 tahun ya dia tak nak pergi sekolah. Ya, dia cerdik tapi dia tak nak pergi sekolah pasal dia trauma. Lebih lagi kalau anak tu bawah 5 tahun dia kena rawatan intensif macam tu. Ya, sampai 2 tahun, 3 tahun tak nak pergi sekolah tapi mak dia tak give up lah. Alhamdulillah budak yang tak nak pergi sekolah tu 2 3 tahun tak nak pergi sekolah tu dah masuk universiti dah sekarang. Okey, terima kasih Puan Syumah sebab dia cikgu, bekat cikgu pencen. Cikgu pencen. Masa menubuhkan Cakna dulu masih cikgu. Jadi bila dah pencen ni masih lagi lah dia sangat prihatin tentang pendidikan anak-anak. Mesti pastikan apa pun mesti pastikan anak-anak kita walaupun mereka dirawat macam mana pun keadaannya, kita kena sentiasa galakkan anak-anak kita supaya jangan tertinggal dalam pelajaran ya. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan tetamu yang baru dan yang lama juga untuk berkenalan dengan salah seorang yang hadir pada malam ni. Jadi bukan salah seorang tapi dua orang yang hadir malam ni sebab unik yang hadir, ayahnya hadir sebab ayah ni jarang nak join benda-benda macam ni sebab ayah ni dia sibuk agaknya kan. Jadi lepas tu selalu tengok mak-mak aja yang hadir. Tapi tak apa, di sini kita ada seorang ayah dan juga seorang anak yang telah survive rawatannya iaitu Tuan Faizal dan juga anak anda Adam, Adam Irfan. Jadi kalau boleh ambil masa sikit dalam 5 minit untuk berkongsi tentang pengalaman semasa awal dapat tahu rawatan dan kemudiannya bagaimana menjalani kehidupan selepas habis rawatan. Silakan Adam pun boleh, Cik Faizal pun boleh. Harap-harap dua-dua berkongsi lah, berduet. Silakan. Tak apa, kita bagi Adam dulu. Adam dulu. Okey, jumpa Adam. Adam sekarang umur berapa? Assalamualaikum. Saya sekarang dah 19 tahun. 19. Masih comel. Aduh. Okey, Adam cerita tentang masa Adam mula rawatan umur berapa, bagaimana pengalaman masa rawatan. Saya kena diagnose dekat SJMC, Subang Jaya Medical Center, waktu saya 14, waktu PKP, lepas raya. Saya pun doktor kata sebelum kita orang buat MRI, doktor kata mungkin stroke. Tapi rupa-rupanya ada cancer. So kita orang dapat second opinion from HUKM. So decide everything to do at HUKM lah. Buat chemotherapy, surgery and radiotherapy lah. Ada side effect tapi alhamdulillah dah lalui benda tu. Hanya tumor tu affected my whole left side, right side lah. So maksudnya saya lemah belah kanan. Dan saya punya penglihatan sedikit dia macam sedikit tak boleh nampak. Tapi tak apa, itu cabaran daripada Allah kan. Kita sentiasa kena bersyukur. Ya, hebat Adam. Masa Adam mula diagnose tu umur 14 tahun kan. Tahun ni dah besar lah. Orang kata dah bujang pun sebenarnya. Kan Ya. Kalau orang zaman dulu ada yang dah kahwin tu umur 14 tau. Okey, so masa tu bila Adam dapat tahu yang Adam kena kanser di otak
perlu pembedahan, perlu rawatan yang intensif, radioterapi, kemoterapi. Macam mana Adam hadapi benda tu? Macam mana? Apa perasaan masa tu? Sebenarnya doktor boleh memberitahu Adam terus sebab Adam diri Adam pada waktu tu always thinking positive. So always having a open mindset lah. So for first kita orang buat chemotherapy 4 cycles. One cycle 5 days and then half day of hydration. Lepas tu kita orang buat MRI lagi sekali. Doktor kata tak ada cara lain melalui kecuali surgery lah. Tapi pada waktu tu Adam dengan keluarga Adam tak berani sangat, tak berani lagi untuk surgery. Kita orang try perubatan Islam. Tapi satu hari saya pengsan dengan ada sawan. So saya kena rush ke hospital Shah Alam. So kena rush ke HUKM. Dia kata tak boleh buat apa-apa kecuali surgery lah. So alhamdulillah pada 18 Disember 2020 saya dah buat surgery tu. Alhamdulillah doktor kata neurosurgeon tu dia kata dapat keluarkan semua tumor yang dia boleh lihat lah. So kita orang buat MRI lagi sekali. Doktor Loh kata tak ada apa-apa. Dia punya MRI tu tak nampak lagi tumor tu. Tapi just to be safe kena need to go through radiotherapy lah. So buat radiotherapy 35 kali. So alhamdulillah dah habis lah. Jadi maaf, apa ni tadi pakcik pakcik dengar tadi Adam kata masa mula dapat tahu sebagai tu Adam positif je. Tak ada rasa sedih, takut, tak ada Tak ada sebab saya memang daripada kecil dulu always thinking positive, always believe that something happens because of Allah's wills, and Allah. something that happens to you is you can overcome it because Allah tak akan memberi seseorang cabaran kecuali yang mereka boleh Mampu boleh menghadapinya. ya. Ya, tahniah Adam dan khususnya juga kepada ayahanda Cik Faizal dan bondanya mungkin ada juga tapi tak keluar agaknya. Okey, kerana telah berjaya mendidik seorang anak yang begini yang soleh, yang juga berfikiran sangat positif. Sebab apa? Sebab apa pakcik cakap macam tu? Sebab banyak kali juga pakcik berjumpa sebelum ini pesakit yang telah remaja. Mereka sangat down, mereka sangat terkesan kerana mereka merasakan bahawa mereka tidak lagi dapat menghadapi kehidupan ni seperti kawan-kawan yang lain. Orang dah bujang kan, dah jadi anak dara kan, jadi memang je. Jadi nak dengar pula daripada ni ayahandanya Cik Faizal, mungkin boleh berkongsi sikit Cik Faizal. InsyaAllah sikit. Assalamualaikum, selamat malam semua. Tak ada apa sangat lah, cuma mungkin nak tambah sikit daripada apa yang Adam daripada segi dari perspektif ibu bapa. Pertamanya bila saya dapat tahu berita mengatakan Adam sakit, masa tu memang kita dalam keadaan terkejut dan kita dalam keadaan yang terlalu banyak informasi yang nak digest pada masa tu kan. So mungkin agak overwhelmed. Tapi I think yang penting is pengalaman saya sebagai ibu bapa, mindset tu nak kena betul. Kita punya mindset, kita punya fikir minda kita tu pada ketika tu nak kena set betul lah. Nombor satu, apa yang berlaku tu atas ujian Allah, atas apa yang Allah kendaki. Nombor dua is kita jangan putus asa dengan
apa tu, dengan kita jangan putus harapan, jangan putus asa dengan pertolongan Allah. Itu nombor 2. Nombor 3, dari segi mindset tu kita kena kita kena ubah, kita kena understand yang bila anak kita sakit tu bukan untuk masa yang pendek. Sebab bukan macam sakit-sakit biasa kan, bukan macam batuk sesama dalam masa seminggu tu boleh baik. Macam dalam kes Adam ni setahun lebih. Pengalaman turun naik hospital, melalui kemoterapi, dia buat surgery, kemudian radioterapi lagi. Sekarang pun masih lagi ada rawatan dari segi fisioterapi. Dan pun walaupun dah berawatan, dia pun dah jadi OKU. Jadi masih lagi ada rawatan-rawatan susulan lah. So kita kena faham yang bila anak kita sakit dalam keadaan sebegini, dia bukan untuk masa yang pendek. So dari segi minda kita, dari segi mindset kita nak kena kuat dan nak kena long term lah, fikir long term. Dan lepas tu bila kita adjust kehidupan kita berdasarkan kepada keperluan anak. Dan kita kena peka dengan perubahan anak dari segi emosi dia, daripada segi keperluan fizikal dia. Macam Adam bila dia lepas habis rawatan tu, dia nak mula sekolah, so ada perubahan-perubahan tertentu yang kita kena buat. Dari segi persekolahan dia, kena tukar sekolah, kena ambil sekolah yang dekat dengan rumah. Dari segi pembelajaran dia, sebab impact dia punya pembelajaran. Jadi bantuan dari segi additional tuition dan sebagainya lah. So I think just sharing pengalaman lah dari segi menguruskan anak kita yang sakit yang sebegini. Dia punya mindset tu kena betul, dan kita kena faham yang this is a longer term, is a long term punya journey lah. Dia bukan sebulan 2 dah boleh baik macam tu. So memang kita doakan anak kita segera sembuh, tapi kita kena faham yang sakit sebegini ni dia ada dia punya proses dia yang kita kena lalui, dan kita kena dengar nasihat doktor, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya lah. Itu je lah mungkin daripada saya, Haji. Penyelaras Cakna di Johor iaitu saudara Jeffrey. Jeffrey Senin jemput on kamera tu, orang nak tengok muka handsome tu. Jeff. Dah hilang dah. Mana dia? Assalamualaikum. Dia dah keluar. Kau duduk, jom boleh cerita. Okey, pakai baju tu macam baju Childhood Cancer Conference. Betul, saya tengok dah tahu. Betul ni. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak tahu nak cakap. Lawa rambut. Tak tahu nak cakap apa ni. Nak kongsi pengalaman saya. Masa mula-mula anak saya yang diagnose Ewing sarcoma tahun 2019, umur dia 9 tahun. So masa mula-mula dapat tahu tu memang terasa down juga. Saya, wife memang down juga. Tapi down cuma makan masa 24 jam je. Selepas daripada 24 jam tu saya kena wake up balik. Kena bagi kekuatan, bagi semangat kat anak supaya anak pun terus bersemangat untuk menjalani rawatan. So saya pun sentiasa ingatkan kat anak dugaan ni InsyaAllah tak ada apa-apa. Yang penting kita sentiasa ceria. Sebab yang saya tahu, sebab keceriaan tu salah satu terapi yang terbaik. So apa cara pun saya akan buatkan anak gembira. Dan cara lain juga, selain saya buat dia gembira, sumbangan-sumbangan juga pun antaranya juga. Dan selain daripada tu, saya pun kerap bawa dia pergi ziarah pesakit-pesakit kanser untuk ambil semangat, untuk kongsi semangat. Alhamdulillah. Itulah antara yang saya buat masa awal-awal. Ialah anak saya masa kena tu dia memang bersemangat juga. Kat dalam ward tu, masa dalam proses kemo tu, walaupun dia muntah-muntah, tapi dia tetap bersemangat, dia tetap nak berjalan. Nak kacau doktor, nak kacau misi, selalu bagi soalan-soalan teka-teki kat doktor dan misi. Tiap kali dia nak muntah-muntah, time tu lah dia banyak berjalan kat dalam ward. Kadang-kadang time keluar ward je, time di charge je, dia punya semangat tu dia mesti
keluar je buat HSI tu mesti nak ke pergi mall, pergi Lotus, pergi IOI, walaupun dia tengah lemah-lemah tu pun saya masukkan dia dalam troli, saya bawa je. Yang penting masa tu belum zaman COVID, tapi dia memang dah pakai mask. Benda tu memang saya kerap memang sentiasa pakai lah dia, mask, sanitizer. Sebelum zaman COVID tu memang dia dah sentiasa. Ke mana-mana pun memang tu juga, memang sentiasa pakai. Itulah antara aktiviti yang saya bawa buat kat anak saya untuk dia terus kekal semangat. Dia nak sekolah, saya bawa pergi sekolah. Walaupun doktor tak bagi masa tu untuk anak saya pergi sekolah. Tapi oleh kerana dia bersemangat nak sekolah, saya bincang dengan pihak sekolah, saya hantar dia pukul 8 pagi, pukul 10 waktu rehat saya ambil dia bawa balik. Lepas tu ada masa saya hantar dia waktu lepas rehat, pukul 12 saya ambil bawa balik. Macam itulah. Walaupun doktor tak bagi, tapi oleh kerana dia bersemangat nak sekolah, mungkin bila dia ke sekolah tu, dia jumpa kawan-kawan, dia jumpa cikgu tu, dia ceria tu mungkin salah satu terapi juga untuk dia. Itu antara juga lah yang saya buat. Pernah sekali tu, dia antara pesakit yang lain daripada yang lain sebabnya masa kemo circle keempat, pagi dia radioterapi, petang dia kemo. Radioterapi sebanyak 30 kali, kemo keempat tu dia dah start pagi radio, petang kemo, pagi tu. Ingatkan, yelah mula dengar tu pun macam tak boleh nak terima kan, cakap juga dengan doktor. Biasanya pesakit jalani kemo dulu, selepas 14 hari barulah dia jalan radioterapi, ataupun dia awal dia jalan radioterapi, lepas tu bawa kemo. Tapi oleh kerana anak saya dia punya sel kanser tu tak dapat nak dibuang, sebabnya dia terletak di antara paru-paru dengan jantung kat tulang belah dalam tu. So tu yang doktor suggest buat macam tu. Tu yang nak tak nak solat istikharah, dapat petunjuk, teruskan juga. Dan masa tu pun aktiviti masih sama juga. Dicas dia buat, walaupun lemah-lemah, tetap mall, dia nak pergi berjalan tu tetap kena bawa juga. Kadang-kadang saya pun risau tengok dia, tapi dia bersemangat. Ada masa tu dekat HSI tu, dia memang dekat lah dengan shopping mall. Lepas tu ada satu tempat Euro Fun Park. Dia nampak lampu tu malam-malam, dia paksa saya malam-malam tu. So saya bawa lari dia daripada Wat malam-malam. Tunjuk. Yang penting dia dapat tengok lampu tu pun cukup lah. Saya bawa lah juga macam tu. Itulah antara salah satu mungkin sampai sekarang dia sihat. Dan bila habis dia rawatan semua kat sekolah, dia dapat je sekolah, full sekolah. Masa tingkatan 1 dia antara atlet sekolah, wakil daerah. Tapi oleh kerana saya tengok masa tingkatan 1 tu dia punya training terlalu penat. Dia dengan sekolahnya, dengan pembelajarannya, dengan latihan sukannya lagi. So saya cakap dengan dia, kakak pilih lah antara akan nak sukan ke, lepas tu dengan silatnya, dengan zapinnya, semua aktiviti kalau dapat dia nak buat kat sekolah tu. So untuk tingkatan 3 ni dia lepaskan sukan. So dia lebih pada sekolah, dia antara Vice President Persatuan Sekolah SLB. SLB kat sekolah tu dia antara apa yang nak cakap SLB, dia rapatkan cikgu kaunseling lah, maknanya penggerak sekolah. Maknanya kalau ada apa-apa aktiviti, dia yang buat paperwork kat sekolah, dia yang antara penggerak aktiviti kat sekolah lah. Ini Bapak Borek anak rintik lah ni, Jeff. Bapak Borek anak rintik. Terima kasih Jeff atas perkongsian tersebut. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan yang khusus, macam kata tadi boleh tanya dalam grup ataupun boleh PM saja. Rakan-rakan di Johor pun HSI ada grup WhatsApp sendiri kan, Jeffrey? Betul je, betul. Ada, jadi jangan segan silu untuk bertanya kepada Cik Jeffrey dan juga kawan-kawan yang lain yang ada. Kita ada Eja, ada Aina. Kemudian ni ada Bonda Kuzairi ni yang juga bahagian sakit buah pinggang. InsyaAllah kita boleh memberi sokongan satu sama lain ikut kemampuan kita. Right? Okay.
Jadi sebab saya tak nak kita drag lama, sebab program ni just kita target kita 1 jam atau 1 jam lebih sikit saja. Ya, akan datang kita insya-Allah doakan kita dapat istiqamah untuk mengendalikan sesi ni 2 minggu sekali. Jadi ada kelapangan, tengok ada apa link yang dikongsikan tu, join je lah. Ya. Kalau ada yang ingin memberi perkongsian khas, boleh beri maklumkan kepada saya lebih awal supaya kita boleh susunkan lah. Walaupun kita sesi santai, tapi kadang-kadang elok juga kita ada persediaan supaya memberi manfaat yang lebih baik lah kepada semua orang. Alright. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua warga Cakna yang hadir pada hari ini, sama ada di HPKK, HUKM ni ataupun di HSI. Ya, kita jumpa lagi.